Alhamdulillah hari ini hari yang sangat gembira untuk ahli-ahli PAS kawasan Bangi. Kerana kami menganjurkan ahli tolak PAS kawasan Bangi untuk kesekian kalinya berada di Kingfisher Resort Pulangan. Yang menariknya ialah partisipan kita seramai lebih 200 orang di pelbagai usia, bayi, kanak-kanak, remaja, belia, wanita, lelaki-lelaki participate, terlibat dalam aktiviti ini. Aktiviti yang mengumpulkan ukhuwah dan mempupuhkan semangat kebersamaan. Mudah-mudahan tujuan untuk mempersatukan ukhuwah ini akan sampai matlamatnya kerana hari ini hari yang bahagia untuk PAS kawasan Bangi. Lalu kita